So kita nak pergi mana hari ni? Kita gonna have a long day again. Korang pernah nampak the previous episode, korang nampak yang a few episode before lah. This is the last day for content shoots. Ini paling rabak pasal it's gonna be outdoor. Let's hope for the good weather For moderate weather. As usual, early morning shoot. Sekarang dah pukul 9:20. Kita janji diorang pukul 11. I don't think they are awake yet even. Or even out from the house yet. Kita kena keluar advance party kan. Dan nak kena recce dulu. It's gonna be a good day for us di crew. So kita dapat torture Zul dengan Ustaz. Diorang kena exercise. Kira more to mind games lah Dia main torture. Dia main, ya. Okay, kita cuba nanti kat satu sebelum kita dah sampai. Bismillah, kita dah sampai. Dah sampai. Yang lain belum sampai. Macam biasa dia lambat. Kita masih siang lah. Kita 10 o'clock. Advance party kan. Kita sampai pukul 11. But okay lah, tengok macam mana nanti. Nanti kita nak pergi recce dulu. Macam mana kita nak shoot, semua nak kena plan kan. So jumpa korang nanti. Assalamualaikum semua. Okay lah, I bet korang pun tak pernah nampak siapa saya di Ustaz Fadli punya YouTube channel ni. Saya Mar Ellie, isteri kepada Aidi. Also seorang di sebalik Salah. Salah satu orang di sebalik tabir santai-santai. Ya, hari ni kita ada the indoor shoot somehow for santai-santai. We are almost done, and today the challenge is outdoor. 3 different location. Now kita dah sampai first location, which is at Sentosa. Kita baru habis recce tempat yang kita nak shoot the first location. Now we are walking back to meet Zuhairi and Ustaz Fadli. Jadi apakah challenge mereka for the outdoor? Korang nantikan nantikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Sunshine. Selamat pagi dunia. Assalamualaikum. Dah sampai. Alright, selamat pagi. Dia dah ready nak pergi skydiving tu. Kita nak pergi bulan. Wow. Sebab takut tak jatuh. Kita terbang dari flying plane. Berantakan. Kita berasak. Ni kalau Betul skydiving, lepas. kalau skydiving kita jatuh dulu. Tak terapung jatuh. Ada parachute pun tak jatuh. Kalau ada parachute. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang ada kat Sentosa Beach Station dengan saya Zuhairi Idris. Yes, kita berada di Pulau Belakang Mati guys. Yes. Kenapa dinamakan Tapi tak ada orang Pulau mati di sini. Sebabkan? Kan di sini banyak orang mati. Yeah. Dahulu. Dulu. Disebabkan Sekarang oleh perang. Bukan, disebabkan oleh nyamuk. Oh, nyamuk. Jadi untuk malaria. Kita kan iOS. You should know Yes. better. You malaria. Malaria, ya betul. Disebabkan oleh nyamuk, so orang tu jadi sakit malaria. Jadi siapa sahaja yang datang sini ke Pulau Belakang Mati pasti akan mati. Dulu. Oh, sebab di pulau ni banyak kes-kes malaria. Kes malaria nyamuk. Sebab itu jadi macam itulah dipanggil sebagai Pulau Belakang Mati. Faham. Jadi ni kita ulang balik. Jadi I pernah kerja kat Sentosa ni kat iOS.
kat iOS kat atas. Images of Singapore. Images of Singapore sampai 2013. Betul. Dan saya pernah bekerja di sini selama 10 tahun di Sentosa. Dan tahun terakhir tahun 2020. Jadi kira kita ni macam tempat jatuh lagi dikenang lah. Betul. Tapi memang saya betul-betul jatuh kat sini pernah sekali. Kat batu besar tu. So saya nak jumpa batu tu, saya nak cakap who's laughing now. Yes. So me and Zuhairi pernah jumpa dulu kat sini. It's under Song of the Sea. Yes, betul. Dia dulu jadi artis. Dulu kita kenal dia. Like dia siapa ni? Masuk je kita tengah duduk. Tengah dengar. Okay, your position is here, Usher kat sini. Dia ni masuk. Hello everyone. Hello. Nampak Prama tau, gitu. Prama. Nanti dia ini semua. Okay, bye. Dah. Belagaknya dia ni. Nampak kita hai-hai pun dia kata belagak. Tengoklah orang kau ada dengki. So gitu. Biasalah kita punya payment lain. Payment dia lain. Dah sudah. Okay, so hari ni kita dah berdamai. Yes. Kita dah kenal each other. Yep. So sekarang kita kena ada cabaran together. Betul. Tahu tak apa cabaran? Saya tak tahu apa cabaran dia. Tak tahu tak cabaran dia apa? Sebab producer tak nak bilang kita cabaran dia apa. Cuma dia cakap kita kena ikut saja kan. Betul, it's a Ke surprise. mana ni? Sekarang ke mana? Yang penting guys, tengok luar tu. Terang. Panas. UV rays is real. Yeah. So Wow. Amazing. dia pakai sunblock tak? Okay. Alright. So sekarang kita berada di Sentosa. Yeah. 31 degrees Celsius. Baru bahang dunia. Cik, tiba bahang dunia. Tahil. Israel datang memanggil. Waktu subuh selalu dengar lagu ni. Tak, saya insafkan. Ni apa? No. Kita depan. Correct. Baik. Orang very open That's the Any way. collaboration. If that's a will, that's a way. Kadang-kadang nak jual tiket ni. Korang baik beli tiket lah. Nak jual tiket pun susah sebab nak kena naik benda ni. Ya Allah. Cepat-cepat tiket lah you all lah. Kau tak hapus ni yang santau kau. Ya agak. Jual tanya ada jam loncat yang tengok tinggi tak? Tak ada. Orang terjun. Betul. Terjun dengan selamat. Betul. Jadi kalau orang kalau ada orang yang kena Lepas ke? kalau ada orang yang nak bunuh diri ke apa gitu kan. Daripada bunuh diri loncat kat sini loncat sini je. Selamat. Nak healing boleh. Betul. Sekarang dapat kat mana? Skywalk. First time seumur hidup tak pernah loncat dari tempat tinggi. Tapi hari ni kita kena loncat tinggi dengan Zoo lagi. We see how lah. Dia punya challenge, dah ada challenge dia adalah kita loncat tapi kena tengok spot dua kata yang ada kat bawah. Yes. Tapi yang akan menyepot tu dia lah. Sebab saya tak kacau mata. Yes. I don't know that this is going to be the challenge. So saya tak kacau mata. So yalah, Ustaz je lah yang akan support menyepot. We see how lah, insyaAllah. Itu pun kalau dia nak support menyepot lah. Sebab ni first time. First time kan? First time. So tak tahu apa gelagat dia nanti. Jadi nari tengok macam mana lah kan. Tengok okey ke tak okey lah. Tapi you tahu kan, dia kalau jatuh, dia ada swing. Jadi dia punya apa tu, siksa dia belum habis. Dia jatuh dia belum habis, masih ada lagi. Masih continue lagi. Yeah, so you still feel the force. Ouch. Ui, Allah. Okay. We see how. Come. Tak boleh juga. Tahu sini. Dapat the box tu. Okey ah. Around that height. Dalam 45 meter. Why like that? Korang main beli tiket Why like that?
kena patok ular. Kenapa dia? Janganlah jom-jom macam ni aja. Ada suka jom-jom dia dulu. Okey. Oh. Kau dah mati dah jadi. It was so high, tapi best lah. And then another thing, bungee dia punya anticipation nak terjun aja. Then after that is ready falling apa. Tapi ni is like pelan-pelan naik. Nyawa masih ke atas. Masih tertinggal kat atas. Ah, boleh dengar? Yelah. Pergi-pergi. Everything. All the conversation. Yo. Semua orang kat luar semua berhenti, semua ambil. Aku dah tak tahu dah berselawat. Kasut gini tau. Korang kuat Time gila. tu booking kat Tuhan, ya Allah. Ni gini. Cukup tak banyak. Aku dapat bulan lah guys. Okey ke tak ni aku yang kat bulan ni? Float lah ni. Kita jatuh tak ada makin float. Thank you so much. Dia patutnya nak kena ada segar. Kepangan yang tu je. Baru pun tak ada foto gini. Zuhairi. Alhamdulillah. First time for you. Yes. Wah. How's your first time ah? Second time? Gila. The first time is like this lah. Sama Aku juga. rasa sama kalau kau pergi tengok episod cuti sini, aku punya pekik sama agaknya. It's the same. Because I mean you don't do this often why. Yeah. Kan? Kalau diorang kerja sini of course lah, diorang selalu terjun sendiri. Because the feeling is still the same. Dia rasa gaya tak ada. And I mean I still don't like heights, so Yeah. ya Allah. Me, But it's good lah. I'm okay with heights, but I'm not okay falling from heights. Itu yang macam. So macam roller coaster ke apa kan? Still. Okay lah, next challenge dia roller coaster. Okay. Kita next semua, kita pun tak tahu mana nak pergi ni. Mana nak pergi? Ni producer ni. Producer tadi kita pula. So pergi mana sekarang? Ikut je. Pergi makan dulu lah Pergi makan. Pergi makan Okay. dulu. Itu paling penting actually. Kita nak pergi makan. Sebab bila kat atas tadi tu, terus dari kenyang tu terus jadi lapar. Dia macam order makanan pergi ke otak. Nutrisi semua pergi otak terus. Dia macam apa nak buat je. And I was so scared. Tu Zoo yang kena pegang dia punya tali dia tu untuk tarik. Keep on telling Zoo, jangan tarik. Nanti. Dia cakap we have to what comes up must come down. Okay, tapi to be honest, walaupun ni ketiga kali I dah naik, tapi hari ni first time I pegang tali tu. First time I decide I need to make the decision to pull that thing. Because selalunya yang kedua kali tu I tak suka buat decision. I takut I'm scared that I'm not gonna be able to pull it down. So I suruh orang lain buat lah, biar korang lah decide bila nak turun kan. Yeah. Tapi hari ni saya menyahut cabaran sendiri for me to decide when to pull it down. So sebelum ni you dengan Hafiz yang pegang Hafiz kan bawa turun yang tengok benda tu. Dia berani juga tarik. Nak tak nak lah. Like I said lah, benda dah tergantung kan. Yeah. Correct. So nak tak. Oh, but it was a good punya experience ah. Yeah, very good. Stay tuned for the next challenge lah. Yep. Yeah. Next challenge kita ada benda-benda macam ini lah yang kita tak suka tapi korang suka. Yang kita nak makan. Now going to Pasir Ris. Tampines. To next location to shoot for next activity, next challenge. Let's go. What you want to do? Oh, kira kan collage kan? Kan? Dia punya rose and geranium. Saya pakai ni pun ada meski yang We're second location. I think the next activity, next challenge for diorang. Dan lepas ni kita ada satu. So it's gonna be a bit fun lah. Korang nampak lah macam mana nanti dia punya aktiviti dia nanti. So sekarang kita dah balik. Tadi kita after Sentosa tu kita pergi makan. After makan tu baru kita datang ke rumah Zoo. Nampak? Masya-Allah, tabarakallah. masya-Allah, tabarakallah. Pink and white. Yes. Dia punya toilet dah macam hotel punya toilet.
Masya Masya Allah. Allah, Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Actually toilet tu diilhamkan daripada toilet yang saya jumpa kat Sentosa time tu. Really? Macam batu-batu kan. So I actually nampak toilet tu macam actually not bad lah, lawa. So bila nak renovate rumah ni I was like, okay, can I have this for the toilet? So macam gitulah. So hari ni kita dah sampai sini, kita ada buat challenge pula. Treasure hunting. Treasure hunting, yes. Itu yang saya tahulah. So apakah treasure-nya? Siapakah hunter-nya? Kita lah hunter-nya. Yeah. Cuma saya tak tahu treasure apa ni, kita nak mencari apa ni. Betul. Dan mereka akan sembunyikan barang-barang tu di rumah saya sendiri. So I don't know whether that's an advantage. It's a good advantage actually. It's a good advantage. We'll Yeah. see. Tapi I got a cheat code lah. You're the cikgu, eh? You buat CCTV, eh? Alamak. Kita akan jujur. Cuma kalau masa-masa terdesak, mungkin. Jadi terpaksa lah kan. Times are bad. So, tapi ada punishment ke? Tak ada punishment? Tak ada. Bagus. Still Okay. friendly. That's good. Still friendly punya game lah. Okay. Yang sembunyikan ni is just a one time, one game je lah. Okay. Kan? Easy. So, mereka kena cari ini ya. Is that volume 5-nya? So, they need to treasure hunt benda ni. Nice. Okay. So, means ada something lah written there. Tak ada. Okay. Lawanya rumah ni. Producers, you want to again? I already explained the activity, but you can explain how many minutes I have given now. You guys ready? Yeah, wait. Kita kata Let's go. Go. Oh ni rumah siapa ni? No idea. Bawa mana? Boleh je. Why you make it so difficult? Maju. Di mana ya? No, cannot lah. Aku dah check sini. No! Wah, aku dah jumpa sebab ni mama. Sebab aku dah jumpa dia tu. Minit. 1.5 more minutes left. Yeah. Wow. Yeah. Bye, 3, 2, 1 and action. Alright, so nampaknya kita telah berjaya. Yes. Actually tak salah berjaya tau, sebab diorang kasih 10 minit. And of course bila kita cari-cari ni kan, sebab kita cakap tadi kan, challenge cabaran ni ada kena dengan pasang tiket setiap video. Jadi akan berlangsung pada 25 dan 26 Julai tahun ini. sekarang kalau tak ada benda tu langsung kan lagi kena kita punya screen kan. Yalah. By last location, we supposed to reach here dari tadi, but it started to rain. Kita shoot malam. The last location dekat Pasir Ris Park, The Maze Garden. Kalau tengok nanti macam mana. Kita di Pasir Ris Park guys, mencari The Maze. Itu untuk cabaran kita yang terakhir. Mana tadi pun hujan. So kita pun dah tengok whether tempat ni lecak ke tak lecak. Tapi kan I think dah sampai sini kan, you know, hebat je lah. We'll see. Gelap guys. Tapi kat ini terang pula Masya Allah, bagus dia punya kamera. So tempat-tempat macam ini I akan selalu pakai my Kushtul Hindi. Saya dah lama dah pakai. Selalu pakai. So selalu pakai Kushtul Hindi. It's very minty. Very minty, very good. Also pakai benda ni tadi. Yup. So it's macam berangin je. Sedap. Tapi kat mana? Kat mana? Sini boleh letak kat bahagian belakang. So near your tengkuk punya area, letak situ. Then kalau nak tambah-tambah ke apa kat belakang telinga, then your temple. Also dengan kalau nak tambah lagi, then kat dia punya inilah nadi, yes. So ni benda bagus antaranya untuk sakit-sakit kepala, orang ada anxiety, depression boleh pakai. Then also kalau untuk respiratory system, masalah pun boleh pakai. And also orang ada selalu ada cramp, macam menstruation cramp, sakit gastrik. Benda ni jin tak suka bau Kushtul Hindi. Alright. Apa? Tahu? Di mana ada satu jalan masuk, satu jalan keluar. Yeah. Tapi okey lah. Ready? Saya pun I think we are ready lah. Kan? I mean you bawa kompas kan? GPS je. GPS boleh. Oh boleh? Yes. Oh kompas tu kan? Check Tapi kiblat. cari kiblat untuk solat je kat dalam. Bukan jalan keluar.
Nacho. Nacho. Combo. Nachos combo. Then Sekarang kita dah settle all the shoots. Time to relax sebelum kita start busy balik for the next 1 month plus. And at the wayang. So hope korang dah tengok all the contents that we've made for you guys. Kita nak tulis apa? Apa tu singsot? Dia bukan mencarut. It's just Indonesian word for siulan. I think so. Google it yourself. Tengah penat from doing all the activities. So korang make sure beli all the tickets. So insyaAllah kita jumpa korang next time on the next episode of the vlog. See you.